Melaka, sebuah pelabuhan utama dan pusat perdagangan yang suatu ketika dahulu menjadi tumpuan dunia. Dari sinilah lahir asas sebuah tamadun yang merentasi zaman membentuk warisan bangsa. Jadi siang ini, saya atas nama rakyat Melayu mengisytiharkan bahawa kemerdekaan penuh persatuan tanah Melayu di dalam Commonwealth menurut perjanjian yang telah dicapai di London akan dilaksanakan pada 31 hari bulan Ogos tahun 1957. Hari ini, Malaysia terus melangkah maju. Melaka menjadi lambang kesejahteraan rakyat, warisan budaya yang bernilai serta kota warisan yang kekal menjadi tumpuan pelancong. Di bumi bersejarah ini, kepimpinan negara menzahirkan komitmen untuk memajukan rakyat dan negeri. Bersama aspirasi madani, kita memperkukuh ketahanan dan kedaulatan negara. Peranan ini turut dizahirkan oleh Angkatan Tentera Malaysia. ATM bukan sekadar di medan perang. Di saat rakyat berdepan bencana, di kala dunia dilanda krisis, ATM hadir menghulur tangan. Tentera dan rakyat bersatu demi Malaysia. Melaka, akar sejarah. Putrajaya, mercu harapan. Madani, pemacu kesejahteraan. Mindef pertahanan kalis masa depan. Bersama rakyat demi Malaysia yang sejahtera.